ayah. Masak apa tu? Hari ni kita masak mi goreng basah. Mula kita panaskan minyak. Kita tumiskan bawang besar, bawang putih sudah dikisar. Tumiskan sampai dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan cili kisar ikut pedasan. Kita tumiskan sampai pecah minyak. Lepas tu masukkan air kalau dah kering. Lepas tu kita sambung tumis. Lepas tu kita masukkan daging. Kita tumiskan sampai dia kering. Dah kering kita boleh tambahkan air. Lepas tu kita masukkan serbuk ladi hitam. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita masukkan fish cake. Kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan sos cili, sos tiram. Kita masukkan sos ikan. Kita masukkan air. Lepas tu kita gaulkan dia sampai dia sebati. Dah sebati kita boleh masukkan carrot, tomato, batang sawi. Kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan mi kuning yang sudah dibasuh bersih. Masukkan daun sawi. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan kicap. Masukkan air. Kita masakkan dia sampailah semua sayur terlembut. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam. Kita masakkan dia untuk seketika. Akhir sekali kita boleh taburkan irisan daun sop. Bila semua dah masak, semua dah sekata, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan. Jom makan.